Okey, baru-baru ni aku ada beli tepung serbaguna daripada Bestari. So aku beli yang ni sebab aku suka nak rasa rasa bawang putih tu. Baru pertama kali beli lah. So dalam dia macam ni, paket dia. Aku beli kecil dulu untuk test rasa sama ada sedap ke tak nanti kan. So ni ayam isi yang aku dah potong siap untuk try buat chicken popcorn. Tapi aku gunakan tepung serbaguna daripada Bestari yang macam ni, bawang putih punya. Maaf ya, tak ada gambar selepas goreng. Cuma apa yang aku boleh review atau bagi komen, tepung serbaguna Bestari bawang putih ni, kalau menurut aku memang sedap. Aku boleh bagi rating 8/10. Ni rasa lidah aku lah. So kalau korang nak try, boleh korang try belilah tepung Bestari bawang putih.